Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kata terus berbicara, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Syed Muhammad Rai Izzuddin Mirsad Tamisi, berumur 11 tahun dan belajar di SK Seberang Perak. Di kesempatan ini, saya ingin berbicara mengenai sebuah buku bertajuk Rumah Antik. Buku ini adalah hasil karya Azura Dayana dan diterbitkan oleh Sinergi Media Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 206 halaman bercetak dan disusun dalam 8 bab. Novel Rumah Antik ini merupakan sebuah karya remaja yang menggabungkan unsur misteri, sejarah dan keinsafan diri. Cerita ini berlatarkan sebuah rumah lama peninggalan penjajah Belanda yang menyimpan pelbagai rahsia. Watak utama, Farah, seorang remaja dipaksa berpindah ke rumah antik tersebut oleh keluarganya. Walaupun dia tidak menyukainya, dia merasa tidak senang dengan keputusan ayahnya untuk meninggalkan rumah moden mereka dan menetap di rumah antik yang pelik tersebut. Di rumah baru itu, Farah mengalami pelbagai kejadian aneh yang membuatnya semakin tidak selesa. Meskipun rakan-rakannya menyukai rumah itu, Farah tetap ingin segera pindah. Sikap Farah yang menolak perubahan dan merasa tidak selesa menggambarkan konflik biasa yang dihadapi oleh remaja ketika berdepan dengan situasi baharu. Namun begitu, semuanya mula berubah apabila Farah mengalami kejadian-kejadian aneh, termasuk mendengar suara misteri yang menyuruhnya menggali di bawah pokok akasia. Suara itu dikatakan milik roh seorang wanita Belanda yang pernah tinggal di rumah tersebut. Apabila Farah mengikuti arahan suara itu, dia menemui rahsia lama yang berkait rapat dengan sejarah rumah itu dan sekaligus mengubah pandangannya terhadap rumah tersebut. Novel ini syarat dengan pengajaran dan nilai-nilai murni. Antaranya, pembaca diajak untuk menghargai warisan sejarah, tidak menilai sesuatu pada zahirnya dan bersikap terbuka terhadap perubahan. Seperti Farah yang pada awalnya memandang rendah rumah antik tersebut, tapi setelah mengetahui sejarahnya, dia mula menghargai nilai yang terkandung dalam rumah itu. Unsur kekeluargaan juga jelas digambarkan apabila keputusan berpindah dibuat demi kebaikan bersama. Walaupun Farah tidak bersetuju dengan keputusan ayahnya, dia tetap tinggal bersama keluarganya. Selain itu, kita hendaklah berfikiran terbuka dan tidak cepat membuat kesimpulan. Farah menganggap rumah itu menyeramkan tanpa memahami sejarahnya terlebih dahulu. Sikap prejudis itu berubah apabila dia mengetahui kisah sebenar di sebalik suara misteri itu. Kita juga perlu menyiasat sesuatu dengan teliti sebelum membuat keputusan. Suara yang menyuruh Farah menggali bukanlah perkara biasa. Namun, dia bertindak berhati-hati menyelidiki perkara itu yang akhirnya membawa kepada penemuan rahsia penting. Tambahan pula, penulis menyelitkan unsur spiritual dan gaib dengan cara yang lembut dan tidak menakutkan, menjadikan novel ini sesuai untuk bacaan remaja Islam. Dari sudut bahasa, Azura Dayana menggunakan gaya penulisan yang mudah difahami sesuai dengan saya. Teknik penceritaan yang penuh teka-teki berjaya menimbulkan rasa ingin tahu dan mengekalkan minat pembaca hingga ke akhir cerita. Kesimpulannya, buku ini bukan sahaja menghiburkan, malah mendidik pembaca tentang nilai menghargai masa silam, pentingnya perubahan sikap serta keindahan warisan sejarah. Ia sangat sesuai dijadikan bahan bacaan, terutamanya mereka yang gemar buku berunsur misteri. Sekian, terima kasih. Selamat membaca.